RM10,000 jadi RM51,000 lepas 30 tahun. Bunyi macam kaya kan? Tapi itu angka atas kertas, tapi realitinya nilai RM51,000 itu tak sama dengan RM51,000 hari ini. Sebab apa? Kuasa beli duit kertas makin lama makin susut. Pada tahun 1997, ringgit jatuh 50%. Pada tahun 2015 jatuh lagi 35%. Kalau ada RM10,000 waktu tu, dalam setahun kuasa belinya separuh dah lenyap. Orang yang berilmu tahu benda ni. Mereka tak simpan duit semata-mata, mereka menyimpan nilai dalam hartanah, bisnes dan juga emas. Kenapa emas? Satu zina zaman Rasulullah SAW boleh beli seekor kambing, sekarang masih mampu membeli seekor kambing. Walaupun dah 1400 tahun, kuasa beli emas tetap bertahan. Nak alihkan simpanan duit ke bentuk emas fizikal? Tengok pin video saya tunjukkan 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold secara percuma. Selepas itu, saya akan guide anda sebaiknya. If you learn something, please comment. Video ini dari Jihan Academy Level 7 Menara Public Gold.